suplemen dah settle, kita dah bincang. Okay, sekarang ni kita nak bincang pula pasal regenerative therapy. Suplemen tu makanan tambahan ataupun memang IV drip. Tapi yang ni pula adalah regenerative therapy. Sekarang ni dia memang perkara ataupun topik yang sangat hot sebab ramai orang umur 50 tapi badan dia dah rasa macam 60, 70, dah penat. Dia tak boleh nak function lagi ataupun nak fokus. Fikiran dia pun dah penat macam tu. Sebab tu kita ada regenerative treatment dan regenerative therapy. Kita ada terapi seperti stem cell, kita ada secretome, kita ada exosome, ada banyak jenis. Dan kalau kita tak percaya, umur 50, tapi selepas kita gunakan regenerative therapy ni, pemikiran, fizikal dan kesemuanya maybe boleh reverse balik ke umur 45 atau umur 40. So, lagi satu, sekarang ni maybe you guys kat situ boleh teka umur saya. Sebab memang saya pun gunakan regenerative therapy, tapi yang tu rahsia. Saya Dr. Rak dan saya bantu high performer, entrepreneur dan business owners untuk achieve greatness dari segi mental, physical dan overall health. Klik link di bawah dan jumpa saya di SS Clinic.